Okay, Assalamualaikum semua. Dalam video ni saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak beli USDT dekat dalam Harta. Okay. By the way, bagi siapa yang baru download Harta, okay, anda akan perasan dekat sini tak ada Harta Global. Bagi siapa yang ada Harta Global, boleh proceed dengan cara USDT ke Harta Global. Okay, tapi bagi siapa yang tak ada Harta Malaysia je, so kita tak ada masalah. Pastikan anda ada Harta dan juga Binance. Jadi anda boleh tengok tutorial macam mana anda nak register and download Binance. Okay. Bila settle semua tu, barulah kita boleh proceed ke next step. Okay. So first kali anda buka kat atas, anda tekan dekat wallet. Okay. And then anda tekan dekat fiat. Okay. And then kita deposit. Okay. Pilih FPX instant deposit. Kita nak beli RM2,000. Okay. Okay, and then sebelum tu, saya bagi tahu siap-siap. Okay, macam sebelum ni. Kalau anda nak deposit dekat dalam Harta, pastikan anda pakai account bank anda sendiri. Account bank personal anda sendiri. Tak boleh pakai account bank company. Tak boleh pakai account bank orang lain. Okay, kalau anda register Harta atas nama you, account bank pun perlu atas nama you. Okay, sama juga untuk withdraw. Okay, jadi kalau settle, tekan continue. Tekan continue to FPX. Okay, akan ada fee 80 sen lah. Okay. Tekan pay using FPX. Select bank, pilih bank mana yang kita pakai. Contoh, saya pakai Maybank to you. Okay, tekan pay now. Lepas tu, siapkan FPX ni macam biasa. Okay, dah settle lah. Tekan kat 8. Okay, kalau tengok kat sini, kita dah dapat dah RM2,000. So, next step. Jadi, disebabkan kita tak ada Harta Global, so kita kena beli satu coin. And then kita kena transfer ke Binance. Okay. Jadi kalau tanya saya, kalau nak mudah, kita beli coin Uniswap. Okay. Tapi cara dia macam mana? Okay. Kalau anda nak jimat, first kali anda tekan dekat trade. Tekan trade. Lepas tu kat sini anda tekan BTC MYR. Okay. Search Uni. Okay. Dia ada Uni/MYR, tekan. Okay, and then limit ni ubah ke market. Okay, pastikan kita dekat bahagian buy. Okay, and then kita tekan 100%. Okay, kita tekan buy Uni. Proceed. Okay, and then kita tekan wallet. Okay, kalau kita refresh, sometimes dia lag sikit. Kalau tak ada apa-apa, tutup Harta, buka balik. Okay, pergi dekat wallet. Okay, and then kat sini kita dah ada Uni dah. Okay, amount ni sometimes dia akan berbeza, so kita tak ada masalah. Okay, Uni ni, bila kita dah beli, apa benda yang kita kena buat? Okay, tekan dekat Uni ni. And then kita tekan send. Okay, and then tekan send via crypto network. Okay, and then kita buka Binance. Okay, tekan asset. Tekan add fund. Tekan on chain deposit. Okay, kita search coin Uni. UNI. Okay. Ni, Uniswap. Kalau pink ni. Tekan. Okay, and then pastikan kita ambil BEP20. BNB Smart Chain ni. Kita tekan. Okay, kita copy wallet address ni. Kita buka Harta. Kita pastekan wallet address. Okay, pastikan betul. 719 hujung dia. 719 hujung dia. Okay, betul. Okay, and then recipient full name, letak nama kita. Network, ambil BEP20, BNB Smart Chain. Tekan next. Okay, address origin kita tekan. Kita pilih exchange. Tekan next. Kita search Binance. Tekan next. And then tekan confirm. Enter amount, kita letak max. And then kita tekan next. Okay, tekan I do not have domestic ringgit borrowing. Tekan next. Tekan verify. Okay, passkey. And then authenticated app. Tekan done. Okay, and then kita kat sini kita ubah ke send crypto. Okay, jadi dia tengah pending. Okay, benda ni anda kena buat cepat sebab coin dia ada naik turun, tapi dia tak adalah naik turun volatile sangat. Okay. Jadi point dia, kita beli Uniswap dekat Harta, and then kita transfer Uniswap ni daripada Harta ke Binance, and then dekat Binance tu kita jual Uniswap tu jadi USDT. Okay. So tadi kita dah dapat notification daripada Binance lah. Pergi back. Okay, dah masuk dah. Dah complete dah, successful.
Okay, kita tekan dekat spot, pastikan coin Uniswap ni ada dekat spot. Okay, yang coin lain ni, ini abaikanlah sebab saya ada simpan coin kat Binance. Okay, okay, kita baru transfer Uniswap. Okay, kita tekan Uniswap ni. Okay, and then kita tekan Uni/USDT. Okay, bukan USDC, bukan FUSD, Uni/USDT kita tekan. Okay, and then kita tekan sell. And then pastikan yang ini market bukan limit. Okay, pastikan market. Okay, and then yang kat sini pastikan USDT lah. And then kita tarik sampailah hujung. Okay, sampailah hujung. And then kita tekan sell uni. Okay, pergi dekat asset, kita pergi back. Kita refresh, kita dah ada dah USDT kita. Okay, dalam 463.854 USDT. Okay, so itulah cara macam mana kita nak dapatkan USDT daripada Harta, okay, ke Binance. Okay, so itulah dia. Okay, ini untuk update latest bagi siapa-siapa yang tak sempat nak ada Harta Global. Okay, so itulah dia cara dia. Assalamualaikum.